Big boom in the room. Hard go kaboom kaboom. Big boom in the room. Hard go kaboom kaboom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke TikTok aku. So hari ni aku nak unboxing satu barang ni dan jom kita tengok apa barang dia. Okay, ini adalah packaging dia. Seperti mana yang korang nampak tu, dia nama Ulanzi. Okay, ini adalah monopod. Monopod ke tripod lah. Kalau sekarang ni kan ramai orang rekod video menggunakan handphone. Jadi mereka tak gunakan lagi lah tripod macam ni. Ini kebiasaannya untuk pakai kamera mirrorless ke kan, DSLR ke. So agak susah lah kalau kita nak pakai phone saja tapi nak pakai tripod yang macam ni. Agak susah untuk setting apa semua lah. Dan kita nak adjust ketinggian dia pun agak complicated lah sebab dia ada 3 kaki kan. So setiap kaki ni kita kena buka atau kena adjust lah. Dan satu lagi kalau kita tengok kat sini, ni yang ini case aku lah. Ni pun Ulanzi juga. Dia ni punya ni macam tak berapa stabil lah. Aku takut bila kita letak phone dia akan jatuh lah, kan. So aku ambil keputusan untuk beli satu monopod ke tripod ke yang khas untuk handphone sebab sekarang ni aku banyak rekod video menggunakan handphone. Okay geng, jom kita tengok produknya apa. Okay geng, ini dia produk dia daripada Ulanzi. Kalau kita tengok kat sini, dapat satu kad lah. Thanks for choosing Ulanzi Malaysia. Prepared by siapa ni? Ivan. Check by Aiman. Okay, ada tarikh apa semua lah. Oh, mantap juga Ada kad terima kasih daripada Ulanzi. Okay, ini adalah produknya guys. Iaitu dia panggil selfie stick kan. Tadi aku sebut monopod lah, tripod lah. Rupanya dia adalah selfie stick. Okay, zaman sekarang ni lah. Okay, ni produk dia. Okay, model dia adalah MT44B. Okay, ni produk dia. Aku pilih warna putih ni. Biasanya orang ambil warna hitam kan. So aku pilih warna putih lah. Okay, ni bahagian tepi dia. Okay, ni belakang dia. Ni dia. Dia punya built-in phone holder. Okay. And then ada mount apa semua tu lah. And then dia kata ada instant tripod release. Detachable remote. Ada remote. Tu yang penting tu. Okay. Jom kita unbox. Kita buka dengan plastiknya dulu. Alright. Okay. Tak ada. Buka. Alright. So dalam dia ada span lah. Macam span nampak tu ada foam sikit. Okay. Okay, produk dia. Wow. Mantap geng. Okay. Ni mantap. Kita tengok lagi apa dia dalam. Okay. Dalam dia ada user manual. Okay. User manual dia geng. Okay. Macam nak guna lah. Basically tu dia. Ni. Okay. User manual dia agak jelas lah. Okay geng, ni dia produk dia. Jom kita tengok. Alright. Wow, mantap geng. So, solid dah. Solid dia punya ni. Plastik So, untuk pengetahuan korang semua, dia adalah material plastik. So, ni. Tengok dia punya tu. So, material plastik dia pun kira boleh tahan juga lah. Kat sini dia ada branding dia. Ulanzi MT44B. So dia ada previous model previous model dia MT44 je. Dia punya beza tak ada ni lah. Dia tak ada auto release ni. So auto release nanti aku tunjukkan macam mana cara nak guna dia lah. Okay. And then dia ada remote kat sini untuk kita contoh kalau kita selfie seorang-seorang kan, untuk tekan butang record ke ataupun snap gambar ke boleh lah. So ni cara dia, kita tolak, so kita angkat macam tu lah. So ni dia punya Bluetooth shutter lah kan. So kita letak kat situ. So menarik lah. And then kat sini ada dia punya ni dia punya, kita punya kunci tu lah. Tapi dia punya material kat sini macam getah
sebelum ni Tesla aku ada juga yang material dia macam besi lah. So nampak premium tapi harga dia agak mahal sikit lah. Tapi ni tak apalah. Sebab ni macam getah lah, memang sesuai lah tempat dia kan. And then ada dia punya pengetat dia. Pengetat untuk ball head ni. Sebab dia ada ball head kat sini kan. So kalau kita longgarkan, yang ball head ni boleh berpusing lah. So kalau tengok ball head ni macam besi kan. Tapi dah tengok besi ke plastik aku pun tak pastilah. Okay. Alright, cara nak guna dia. Okay. Untuk yang bawah ni nanti aku tunjuk kemudian. So kita tunjuk yang atas dulu lah. Ni macam biasa atas dia. Yang ini pertama sekali untuk kita guna ni lah. Kan, untuk kamera kita buat macam ni lah kan. So pasang kamera ataupun phone kita letak sini. So kita boleh ambil secara vertikal lah. So kalau kita nak secara vertikal, horizontal. Ini horizontal. Kalau vertikal kita just pusing ke sini, letak kita punya phone kat sini lah. Dan kita ketatkan yang ni. Okay. Alright. So macam tu. Ataupun ada satu lagi. Tak silap aku. Ni ada dia punya ni lah. Ni kita turunkan ke bawah. Ni kita letak kita punya kamera. And then kita punya phone kat sini kan. And then atas ni kita boleh letakkan kita punya kamera lah. Tengok dia ada standard punya skru tu kan. Untuk kita pasang kita punya, ataupun nak pasang tripod lain pun boleh letak kat sini. Ni kamera mirrorless biasalah ada kat sini kan. Dia boleh tu size yang sama lah, standard. Okay. Alright, so ni ada butang lah. Butang ni macam getah sikit lah. Tekan dia akan naik lah. So kalau kita nak ambil secara ni kan. So macam ni. So boleh kat sini kan. So ni dia macam ada butang release tu kan. Okay. Dia ni. Oh mantap lah. Alright. So satu lagi. Sebab dia selfie stick. So dia boleh tolak ke atas kan. Panjang kan. Sampai ke atas lah. Okay. Dan dia mudah lah berbanding kita pakai tripod yang tradisional biasa tu kan. Okay. Cara nak guna dia mudah sebab dia ada quick release button kat bawah. Kita just lepaskan macam tu. Mantap lah. So and then dia agak stabil lah. Tapi yang ni kita kena ketatkan yang bahagian bawah tu. Kita kena ketatkan lah. Macam tadi kita dah quick release kan. So kita ketatkan yang bahagian bawah ni. Okay. Mantap lah. Alright, so untuk pasang phone macam ni kalau sekarang ni dia terkunci kan. Dia tak terkunci. Okay, yang ni kita tekan yang merah ni. Ni butang merah ni. Yang ni untuk kita terbalikkan. Tapi kalau untuk yang kat depan ni kita boleh buka ni lah. Bahagian dua ni kita buka. And then kita letak kita punya phone lah. So macam ni. Alright. Okay. So yang ni untuk yang macam ni lah. Bahagian horizontal kan. Jadi kalau kita nak dia portrait, kita boleh macam ni lah. Portrait sebab zaman sekarang semua portrait kan. Kita boleh buat macam tu lah. Ni untuk portrait. Kita boleh adjust lah sebab dia pakai ball head ni kan. So mantap lah. So ni macam biasa sebab sekarang ni zaman-zaman orang buat TikTok punya ni. Macam aku buat sekarang ni. So, alright gang, itu dia tripod yang aku idamkan. Kejap lagi ataupun akan datang ni banyaklah aku akan gunakan untuk buat konten-konten. Sebab mudah berbanding pakai tripod tradisional aku ni yang agak besar ni dan dia makan ruang jugalah. Kadang nak letak atas meja tak boleh sebab dia tinggi kan. So akan datang aku banyak gunakan tripod ni lah. Yang sekarang ni aku tengah guna dan aku rasa sangat baloi lah So insyaAllah lepas ni banyak lagi konten yang aku akan buat. So insyaAllah kita akan cuba dapatkan 1000 follower untuk letak beg kuning. Nanti mudah lah. Produk-produk yang aku review nanti boleh korang tekan je beg kuning untuk beli nanti gang So terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk follow, share dan bantu aku untuk capai 1000 followers. And then mungkin kita boleh buat affiliate dan letak beg kuning nanti insyaAllah. Okay gang, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.